Add to story dengan repost. Tak payah share-share semua ni. Add to story dengan repost je. Nak share dekat dalam grup WhatsApp je. Hari ni ada berita, guys. Berita ni agak kelakar lah. Sebab dia berlanjutan daripada semalam lepas. Ada seorang mafia korporat ni, dia sudah bagi tahu. Seorang ahli parlimen, nama dia R, nama dia R kan. Jadi yang mana telah memberi rasuah 9.5 juta kepada ahli parlimen nama R ni. 9.5 million. Daripada mana? Daripada PKR. So mula-mula baca cakap, betul ke PKR? Parti ni parti derita. Mana ada ambil rasuah? Betul tak? Kita semua terkejut. Dia cakap, ini apalah Victor ni? Ini penyamun. Dia samun, tiba-tiba dia tuduh pula. Ahli parlimen PKR ambil rasuah. Saya rasa macam, tak puas hati ni. Tak betul ni. Fitnah non. Fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden PKR. Jadi, tengoklah juga Rafizi pun ada ulas apa semua. So, orang semua duk berteka-teki lah. R ni Rafizi Ramli ke? Roziah ke? Siapa R ni kan? Jadi, hari ni terkejut. Tiba-tiba ahli parlimen Sungai Buloh R juga. Ramadan. Ramadan. Kalau geng-geng Hiruk panggil tu. Ramadan tiba. So, tiba-tiba dia buat sidang media. Saya tak tengok habis lah sidang media dia. Saya tengok mula-mula. Macam, lain macam guys. So, tapi dia tak mengaku lah. Dia kata bukan dia lah. Saya pun tak tahu siapa. Dia kata bukan dia lah. Ahli parlimen yang terima rasuah 9.5 juta tu. Tetapi saya nak minta korang dengar. Saya nak minta pendapat korang lah. Sebab korang ni lagi pandai daripada saya. Saya tak pandai sangat. Kan? Kau cuba tengok sidang media ni. Korang rasa lah. Pada pendapat, pada hemat korang lah. Kau tengok dia ni macam mana? Adakah R tu dia yang terima rasuah tu ataupun bukan? Boleh? Saya boleh ambil 9.5 juta daripada mana? Saya boleh ambil 9.5 juta daripada seorang yang saya tak pernah jumpa dalam hidup saya atau tak kenal. This corporate devil, he has managed to scam, he has managed to manipulate. I can give you false trading, market rigging transaction, stock market manipulation, false and misleading statements, fraudulent and inducing persons to deal in securities. Banyak section yang ada. Dia boleh yang melepas semua section ini, boleh daripada angin, from thin air, say he's given me 9.5 million or any PKR MP 9.5 million. This has to make sense lah in some way or another. Even if you want to create a novel, cerita dia kena berasas. That's why I said this is not some thriller. He's not going to win an Oscar for this. This is a mana saya boleh ambil 9.5 juta. Saya tak tahu siapa yang mafia korporat Victor Chin tu bagi tahu. Dia sebut ahli parlimen PKR, nama dia R, bermula dengan huruf R, terima rasuah 9.5 juta. Rafizi buat penafian, bukan dia. Ramanan, ahli parlimen Sungai Buloh, naib Presiden PKR, Menteri Sumber Manusia pun menafikan bukan dia yang menerima. So, terpulang pada korang, sama ada korang nak kata dia ke, siapa ke, saya tak pasti. Cuma, kenapa Ramanan gelabah? Kan? Betul tak? Kenapa Ramanan gelabah sampai buat sidang media? Dan bukan itu saja. Dalam PC tadi tu, lebih kurang dalam sejam sidang media tu, dia tak menjawab soalan wartawan. Dia tak jawab, guys. Dia bantai Rafizi. So, R lawan dengan R. Saya tak pelak kan? Ada pelak sikit-sikit je. R. Cuba kau sebut. R. Ayo, cuba sebut. R. So, R lawan dengan R. So, sekarang ni gini je, guys. Ini semua pertembungan mereka. Sebab saya pernah cerita sebelum ni. Ni, guys, ini cerita lama, guys, sebenarnya. Ini kisah daripada 2022. Bila kapal Rafizi Ramli, kapal Rafizi tanam kapal
Ramanan. Dia gitu guys sebenarnya. Ramanan ni pula dengan Farhash. Dia Farhash dengan Ramanan satu tim. So Rafizi ada tim lain. Jadi mereka ni 2022 guys. Apabila tim Rafizi dah tanam semua tim Ramanan. Jadi bila lepas 2022 Farhash dapat nyawa balik, and then Ramanan menang Sungai Buloh, kalahkan KJ. KJ kalah dengan Ramanan guys. Ramanan tadi tu KJ kalah dengan dia. KJ kata boleh tarik pengundi muda dengan Ramanan pun kalah. Tak apa. So Ramanan dia menang. And then Ramanan naik Presiden PKR menang. So dalam pemilihan PKR tempoh hari, tim kartel Ramanan dengan Farhash dia tanam tim Rafizi. So hari ni guys, mereka berperang. Berperang kerana apa? Kerana apa yang berlaku dulu. Punca dia. Gambar-gambar, punca dia apa? Punca dia. Guys, ni punca sebab berebut kasih sayang. Punca sebab berebut kasih sayang. So gini je guys. Saya tak tahu Datuk R tu Ramanan ke Rafizi ke, saya tak tahu. So biarkan dia orang. Kita nak tengok. Macam saya bagi tahu. Saya tak sokong Rafizi. Tetapi hari ni Rafizi kena betulkan balik kesilapan yang dia buat dulu. Sokong Anwar Ibrahim. Dia kena betulkan balik. Jadi hari ni Rafizi kena dedahkan lah. So kalau Ramanan lah. Kita rakyat, kita nakkan kebenaran. So enjoy the show. Boleh? Korang setuju? Setuju tak setuju ni? Setuju. Okay, tu topik syok-syok lah kan, pasal Ramanan kan. But guys, Ramanan tadi tu, KJ kalah dengan Ramanan tadi. Lepas tu hari ni KJ kata apa? KJ masuk UMNO sebab yakin boleh tarik pengundi-pengundi muda kepada UMNO. Cuba korang bayangkan, dalam pemilihan tempoh hari, KJ, ketua pemuda UMNO dulu ni, kan, sukalah lifestyle, OOTD, boleh kalah dengan Ramanan. Come on lah KJ. Berpijak di bumi yang nyata lah. Dengan Ramanan pun kau tak boleh menang. Lagi nak sembang apa? Itu belum letak kau dengan Hisham Jalil lagi tu. Kalau kau lawan dengan Hisham Jalil KJ, bungkus. Silap hilang deposit. Setuju tak?